Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam video tanakan lebah madu dan kelulut. Okey, ini adalah lebah Apis florea. Okey, ataupun kalau orang kita ni panggil lebah lalat lah. Okey, dia sebesar lalat tu. Tapi jangan tertukar dengan Apis cerana. Apis cerana dia besar sikit. Sengatan dia pun sakit juga. Okey, kalau florea dengan Androformis dia lagi kecil lah. Androformis sarang dia akan bergumpal lah. Dia bulat bergumpal pada dahan. Kalau florea ni dia panjang. Dia sekeping macam batu alang tu. Tapi dia ni kecil. Okey, dia kecil saja, besar ni ya. Soalan saya tertebang pokok dia ni, saya tak perasan dia ada sarang kat sini. Dapatlah belah-belah das juga. Saya ingatkan kelulut. Sebab dia dekat dengan sarang kelulut. Ingatkan kelulut yang menyerang. Tapi rupanya okey. Rupanya ni lah lebah lalat ni lah. Sampai dia besar lalat tu je. Sengatan dia tu kalau bagi saya lah tak ada rasa sakit sangat lah. Kalau ikut orang Terengganu tu bedang sikit saja. Okey, dia macam bengkak. Tak ada bengkak pun, macam kena gigit nyamuk tu lah. Macam dia naik sikit tu, dalam 2-3 jam tu hilang. Okey, tapi kalau yang orang tak tahan sengatan lebah, mungkin berbahaya jugalah. Tapi bagi yang selalu kena sengat ni kena selalu yang bermain dengan lebah, memang tak ada rasa sangat lah. Saya kena semalam pun dah relax lagi. Ingatkan kelulut kan. Lepas tu bila dah tengok melekat kat tangan, barulah saya perasan, oh ada lebah. Dia pun saya belah lah. Sebab tu hari tu nak hujan. Memang itulah, saya dah tertebang pokok dahan yang dia duduk. Patut dia mengamuk. Jadi itulah, hari ni saya cek balik, barulah tengok ada sarang dia kat sini. Itulah, jangan kacau lagi lah. Ni madu pun ada kot. Dia masih lagi full lagi. Mana satu sarang tu penuh dengan lebah lah. Jadi kemungkinan besar tu ada dekat madu. Tapi kemungkinan besar juga mungkin telur banyak. Okey, itulah, kita tak tahu. Sebab dia tutup sepenuhnya sarang dia. Bila nak tahu kena pakai suit, tu asap sikit lah. Barulah tu. Tapi lebah ni dia berpindah randah. Dia tak suka duduk setempat. Kadang kalau ada bising-bising pun, ada asap-asap kat dia akan pindah. Jadi memang tak duduk tetap lah. Dia tak suka duduk tetap. Bila cukup, sekarang ni baru lepas musim bunga durian. Jadi dekat lah sebelah ni sini ada dusun durian lah, dalam 5 ekar. Jadi memang sumber banyak time tu. Mungkin lepas ni akan berpindah. Dia tak lama satu tempat. Mungkin dia ada pecah koloni ke apa, tak tahulah. Dia akan pecah, dia berpisah lah. Okay, dia akan pindah, dia akan tinggal sarang dia akan buat sarang tempat lain. Okay, ini adalah lebah Apis florea. Okay, dia kecil saja, macam besar lalat tu je. Jadi kalau jumpa tu, hati-hati. Mungkin bersengat lah. Kalau ada belang-belang kat buntut tu, bersengat. Tapi dia kecil macam lalat. Kalau Androformis lagi kecil. Dia macam lagi kecil daripada lalat. Androformis. Okey, ini adalah florea. Dia hampir besar lalat lah. Jangan tertukar dengan lebah Apis cerana. Cerana besar lagi. Dan juga dorsata itu adalah batu alang, itu paling besar, yang panjang. Itu kena pun sakit jugalah. Okey, kalau untuk cerana sakit juga. Boleh tahan juga, boleh bengkak jugalah. Tapi kalau macam florea dengan Androformis ni, memang bagi saya lah tak ada biasa dah. Tak ada bengkak sangat lah. Okey, boleh lah, masih dalam boleh tahan. Kena belah-belah pun rasa relax lagi. Malam kena kat dahi, hidung, banyak tempat juga lah. Kat tangan tu jangan katalah. Memang relax, memang tak ada sakit sangat lah. Rasa kalau kena penyengat lagi sakit. Okey, kalau lebah ni rasa dalam tak ada sakit sangat. Mungkin badan saya dah terbiasa dengan sengatan lebah, dengan bee venom ni. Jadi itulah. Okey, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye.